korang bukan tak nak dapatkan offer menarik daripada Unify, korang cuma tak tahu cara dia, betul tak? So hari ni aku nak share step by step macam mana kita nak dapat offer Stay with Unify 5.0 daripada TM. Stay tune. Aku nak cerita sikit salah silahnya. Sebelum aku dapat offer Stay with Unify 5.0 ni, aku punya package adalah Stay with Unify 3.0. Maknanya sebelum ni aku dah pernah Power Unify. So kali ni aku nak try lagi Power Unify lepas dah habis 2 tahun kontrak aku dengan Stay with Unify 3.0. Aku akan share 3 step. Terpulang kat korang nak pakai mana. Ada orang pakai step 1 dah boleh, ada orang pakai step 3 terus dah boleh, ada orang pakai 3 step baru boleh. So aku akan share terus 3 kat korang ni, terpulang pada korang mana yang paling senang untuk korang. Okay, step pertama yang aku nak share ni adalah step yang paling senang, tapi of course paling senang tak selalunya membuahkan hasil lah. Paling senang adalah aku call sini Unify, aku call Unify. Okay, ternyata macam aku cakap, offer Unify bagi kat aku tu pada aku mengecewakan. Macam very basic, kadang-kadang tu lebih kurang macam kau baru subscribe Unify tau. Contoh sekarang ni aku stay with Unify 3.0, dia patah balik offer aku tu ke Unify Basic. Proceed ke step nombor 2. Step nombor 2 ni best sikit lah. Ini memerlukan research yang agak mendalam dekat grup Facebook. Aku research, aku tengok ada beberapa ejen Unify yang buat servis dekat Facebook untuk bagi offer yang lebih menarik daripada standard Unify offer. Ada seorang Muhammad ni, aku sembang-sembang dengan dia kata okay, dia boleh offer kat aku package Stay with Unify 5.0 RM89 bulan-bulan, 500 Mbps, dengan syarat aku kena ambil postpaid Unify dengan dia. Yang ini aku turn off lah. Aku bukan kata abang turn off, tak. Aku memang turn off dengan any package yang nak disabitkan dengan postpaid number. Sebab aku pernah ada pengalaman dengan DG. DG ni dulu aku pun pakai postpaid DG. Sebelum aku pakai Unify lah. Pakai DG apa tu? Unlimited tu. DG Unlimited 150. Bila nak subscribe punya senang kan. Mana-mana boleh subscribe online lah, apa senang. Kat mana-mana curut dunia boleh buat lah. Tapi bila nak terminate, ya Allah, susah gila. Aku daripada Banting kena pergi dekat Kelang semata-mata nak terminate. Memang ramai gila terminate kat situ. Aku rasa kalau orang jenis-jenis orang bergemas ataupun orang yang kurang celik pasal IT, memang dah malas, memang fed up, memang balik je. Bayar je lah bulan-bulan 1,500. Memang merugikan. Tapi tak apa, cadangan ni aku kat IV dulu. Okay, kalau prepaid tak apa, tapi sebab postpaid memang aku kena KIV dulu. Kalau prepaid habis bayar 3 bulan dah lah. Aku tak nak lah tengok dah kan nombor-nombor tambahan ni. Setakat ni ini the best offer aku dapat. Tak apa, KIV dulu. Aku akan pergi ke step terakhir. Step terakhir ni adalah pergi ke Unify ataupun TM Point sendiri. Actually dengan TM Point ni lah aku berjaya dapatkan Stay with Unify 3.0. Modus operandi aku sama. Buat pergi dekat Astro, buat pergi kat Maxis dapatkan pamphlet apa semua kan. Pergi dekat Unify buat muka nak minta kena sepak. Saya nak tukar macam best je, so macam best je sepelan-sepelan ni kan. Brother tu pun okay, tak apa cik, kita check dulu kontrak kan. Okay, kontrak memang dah habis lah. Nak habis. Budak yang serve aku tu pun cakap, cik, kontrak cik memang dah nak habis dah ni. So ada apa-apa boleh kita bantu ke, offer apa semua. Aku cut to the chase. Aku cakap okay, aku nak Stay with Unify 5.0. Muhammad tu pun cakap lah kat aku, TM Point ni dia ada limitation kan. Dia ada 3 stage lah. 1, basic offer. Yang aku call dulu lah basic offer, ataupun Unify sendiri call aku tanpa aku buat apa-apa. Ada banyak kali juga lah Unify call aku. Yang kedua, offer daripada TM Point sendiri. Okay, offer daripada TM Point sendiri ni lah yang mana memberikan aku Stay with Unify 3.0. Aku dapat daripada sini lah Stay with Unify 3.0 tu. So nombor 3 adalah offer daripada HQ sendiri, iaitu TM punya HQ ataupun Unify punya HQ. Aku cakap okay, macam mana nak dapatkan offer ni? Malah lah aku nak walk in apa semua kan. Dia kata tak apa cik, buat je termination request. So aku pun terkejut jugalah bila cakap termination request. Aku ni bukan nak keluar sangat daripada Unify, cuma nak buat kasar-kasar je kan. Budak tu cakap Unify confirm ke call, dia takkan terminate suka-suka. Tapi aku risau juga. So aku fikir Alah, aku confident yang rumah aku tu ada port kosong lagi. Korang kalau tak ada port kosong, port tengah queue ramai menunggu, aku sarankan relax dulu, jangan try cara terminate ni. Takut nanti kan melopeh kan. Okay lah, aku minta dia ajar cara nak terminate apa semua. Dia ajar, aku buat gitu sekejap 5 minit. Siap. Aku pun balik. Aku pun lupa apa semua kerja apa semua. Seminggu tu barulah Unify call, Unify HQ call perempuan. Dia kata, cik, kenapa cik nak terminate apa semua kan? Cik ada masalah kewangan ke? Cik ada dapat offer daripada ISP lain ke? Masa ni aku cuba control cool lah.
Kan aku cakap, oh tak, aku nak pindah rumah ni nak sewa. So nak sewa malas nak bayar mahal kan. So kalau ada offer best-best yang murah-murah, okey lah. Kalau tidak, abang nak terminate je lah dek kan. Oh dia dengar terus dia offer dua benda kat aku. Tapi dua-dua ni fall under Stay with Nify 5.0 punya package. First offer dia adalah 100 Mbps 6 bulan free dengan harga RM79. Dia kata ni lah cik, ni memang offer yang bagus cik, 100 Mbps RM79 je, memang sangat-sangat meringankan beban lah. Tapi aku bukan aim yang tu. Aku aim lagi satu tu yang aku dengar daripada ejen yang KIB tadi tu. So aku tanya, lagi satu offer apa? Dia kata satu lagi 500 Mbps, tak ada 6 bulan free dengan berharga RM89, tak termasuk SST. Semua harga tadi aku cerita semua tak masuk SST. Lepas tu aku tanya dia, kena habis SIM card ke? Dia kata tak payah pun cik, ni semua offer ni tak masuk SIM card. Aku cakap tak tipu ni. Dia kata tak ada tipu lah cik, ni semua rakaman semua berekodnya. Kalau tak dapat macam apa yang kita cerita ni, cik boleh call Unify, bagi tahu nombor account, kita set balik, ataupun kita dispute lah apa-apa yang kita rasa lain tu. So aku cakap okey lah ni kan, tak payah ambil postpaid macam yang ejen tadi beritahu kat aku. Aku nak proceed lah yang 500 Mbps RM89 ni. Tak ada 6 bulan pun tak apa. 6 bulan free tu kira tutup mata je lah. Kira halal aku cong Unify kali ni, kira halal lah kosong-kosong. Sebab aku risau nanti in the future package ni tak ada, tinggal lah 100 Mbps harga entah beraba-raban kan. So aku ambil ni dulu. Dia pun buat lah sesi confirmation bla 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 bla. Dia pun ada bagi juga Disney All-Star setahun, tapi pada aku tu minor lah. So confirm. Dia kata offer ni akan diproses dalam 7 hari bekerja. Bil package lama dia akan bagi prorate. So aku boleh proceed dengan bil baru dalam masa seminggu lah. Tutup esoknya pergi kerja, package aku dah berubah lah. Aku tengok Unify dah tukar package aku dekat phone aku. Aku seronok bukan kepalang lah kan. Laju buat kerja kan, bagus. Itulah dia. Kiranya jadilah usaha yang aku buat untuk dapatkan offer Stay with Nify 5.0 tu. Banyak tu, kurang daripada RM119, RM127 siap SST, jadi RM95 je siap SST. Dekat RM30 tu kan. Boleh lah buat top-up duit Pampers anak. So aku harap semua yang aku share tu bermanfaat untuk korang. Pesan aku, please be mindful bila deal dengan staff-staff ataupun ejen-ejen Unify ni, sebab diorang pun cari makan. Kena pastikan both side ada win-win situation. Tak naklah kita je untung dia rugi kan. Kalau offer yang dia bagi tu tak okey, tak apa, cuba cara lain. Jangan duk tekan-tekan, duk pressure. Orang tu pun nak bring food to the table for their family. So chill je. Assalamualaikum.